Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ula wal akhirah, lahul hukm wa ilaihi turja'un. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Para penonton yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi dalam bulan yang mubarak ini, dalam kuliah kita hari Rabu malam Khamis. Kita membaca kitab Zuhud dan Kelembutan Hati, bergantian dengan kitab Ustaz Yazid Jawas, Dunia Lebih Jelek Daripada Bangkai Kambing, melalui dua channel utama kita, Bicara Hati dan Sandiwara Dunia. Kita mengambil sambungan kita berhenti sebelum daripada Ramadan, iaitu pada bab yang ke-17. Bab ke-17, kalau buku saya pada muka surat 389, iaitu kita berhenti pada 12 hari bulan 2. Kita berhenti 12 hari bulan 2. Kita di bawah tajuk, kita masuk malam ni bab takut dan pengharapan. Kita membaca kitab Dr. Ahmad Farid, Zuhud dan Kelembutan Hati. Ini kita baca pada minggu pertama dan minggu kedua. Minggu 3 dan 4 kita baca kitab Ustaz Abdul Qadir Jawas, Dunia Lebih Jelek Daripada Bangkai Kambing. Malam ni kita masuk tajuk yang ke-17. Kata Dr. Ahmad Farid, qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain. Amin, Allahumma amin. Kata dia, bab takut dan pengharapan. Dia buat nota kaki di bawah. Dia kata bab ni adalah bab, dia banyak mengambil kutipan daripada kitab Ihya Ulumuddin, Madarijus Salikin, Riyadhus Salihin, Al-Jawabul Kafi. Ini 4 kitab yang dia jadikan rujukan untuk bincang bab ni. Ihya Ulumuddin, tulisan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Madarijus Salikin, tulisan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Riyadhus Salihin, tulisan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan Al-Jawabul Kafi adalah tulisan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, ataupun nama lain kepada Al-Jawabul Kafi, Ada wa Dawa. Baik. Maka bila dia mengambil rujukan di situ, maka saya pun mengambil rujukan daripada situ juga, supaya perbicaraan kita jadi satu hala. Kata dia takut dan pengharapan. Dia memulakan kitab dengan berkata, segala puji bagi Allah, zat yang diharapkan kelembutan dan pahalanya, zat yang ditakuti kebencian dan seksanya, zat yang membangun hati para walinya dengan roh pengharapan kepadanya,
sehingga ia dapat membawa mereka dengan kelembutannya kepada nikmat-nikmatnya, menuruni kekekalannya dan berpindah dari tempat yang penuh ujian yang merupakan tempat tinggal musuh-musuhnya. Ini ikhwan dia punya mukadimah dia macam tu. Mukadimah dia menggambarkan macam mana sifat kasih sayang Allah kepada hamba dia dan macam mana sifat pengharapan seorang hamba kepada Allah. Kita cuba hayati, segala puji bagi Allah, zat yang diharapkan kelembutan dan pahalanya. Kita mengharapkan kelembutan Allah, rahmat Allah dan pahala di sisi Allah. Ganjaran-ganjaran, kurniaan-kurniaan Allah. Allah itu adalah zat yang ditakuti kebenciannya dan siksaannya. Allah itu, benda yang paling kita takut kepada Allah adalah benci Allah dan siksa Allah. Jadi kita kata Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Min sakhatika, daripada marah engkau, dan daripada azab neraka engkau. Minta lindung. Dan itulah kata Aisyah radhiyallahu anha, bila Nabi sujud, Nabi suka baca dalam sujud, memohon keampunan Allah, berlindung daripada kemurkaan Allah. Allah itu dia kata zat yang membangun hati para walinya dan dengan roh pengharapan kepadanya. Siapa dia wali Allah? Dalam surah Yunus Allah menjelaskan wali dia. Wali Allah itu adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa pada Allah, itulah wali Allah, orang-orang saleh. Jadi satu benda yang sangat besar Allah Ta'ala buat pada orang beriman, orang yang bertakwa, beramal saleh ni, iaitu Allah bangunkan hati mereka. Allah bangunkan hati mereka dengan Allah campakkan ke dalam hati mereka mengharap Allah Ta'ala. Mengharap Allah Ta'ala. Kita ni ikhwan, kadang-kadang dalam ilmu tazkiyah dia panggil muamalat. Kalau kita belajar bab fiqh, muamalat ni bermakna urusan jual beli kan, interaksi. Dengan Tuhan ada muamalat. Saya contohkan macam ni. Kita kata, ya Allah, ampunkan dosa aku. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurgamu. Kita ambil dua perkataan ni dulu. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurgamu. Betul, kadang-kadang kita minta lah syurga Firdaus ke, syurga apa ke. Ya Allah, masukkanlah ibu dan ayahku ke dalam syurgamu dan ampunkanlah kami. Baik ikhwan, muamalatnya ialah, muamalat ni interaksi kan, interaksi. Muamalatnya ialah, bila kita kata, ya Allah, masukkan aku ke dalam syurgamu, apa yang kita faham? Kita faham Allah ambil kita bulan syurga. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga. Maknanya, kita minta Allah ambil kita di padang mahsyar ke, di mana ke, dalam kubur ke, ambil kita bulan syurga. Sebenarnya, ikhwan, kalau kita faham lagu tu, bermakna kita miss muamalat dengan Tuhan. Kita tak tahu berinteraksi dengan Tuhan. Ya Allah, jadikanlah aku orang beriman. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bertawakal pada Hang. Ya Allah, lindunglah aku daripada dosa-dosa besar, dosa syirik. Bila kita sebut benda ni, kita kena tahu apa dia interaksi dia, apa maksud dia. Maksudnya ialah, bila kita kata, ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga, maknanya ialah, kita meminta pada Allah, ialah, bukan kita minta Allah ambil aku dari satu tempat bulan syurga. Bukan itu maksudnya.
Maksudnya ialah kita kata, ya Allah, aku minta kepadamu sebab-sebab yang membawa aku sampai masuk syurga. Bila Allah cipta syurga, Allah telah mencipta sebab-sebab manusia masuk syurga. Bila Allah mencipta neraka, Allah mencipta sebab-sebab manusia masuk dalam neraka. Bila kita kata, ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka, artinya, ya Allah, jauhkanlah aku daripada sebab-sebab yang boleh membawa aku masuk ke neraka. Kerana manusia tidak mungkin masuk neraka tanpa sebab. Dan manusia tidak mungkin masuk syurga tanpa sebab. Di ujung sebab itulah ada rahmat Tuhan. Setelah kita melalui sebab-sebab ke syurga, nilai kita, kualiti kita, kemampuan kita, layak ke tak layak masuk syurga. Tapi setelah kita melalui sebab-sebab dia, maka dengan rahmat Allah lah Allah menjemput kita ke syurga. Kalau tidak ada sebab, asbab ini kita panggil asbab dukhulul jannah, sebab-sebab memasukkan kita ke dalam syurga, maka putuslah jambatan kita dengan syurga. Penghubung kita dengan syurga ni apa dia? Asbab dukhulul jannah. Itulah sebab-sebab yang memasukkan kita ke dalam syurga. Ya Allah, ampun dosa aku. Artinya, ya Allah, kau ilhamkanlah kepada aku untuk aku dapat sebab-sebab boleh mendapat keampunan kau. Kita, ya Allah, ampun dosa aku. Ikhwan, kita, ya Allah, ampun dosa aku. Siapa kita nak berinteraksi macam tu dengan Tuhan? Ya Allah, berilah kepada aku jalan, sebab yang mendorong aku boleh buat benda-benda yang dengan aku buat benda itu, hang ampun dosa aku, ya Allah. Itulah maksud doa kita pada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Ya Allah, bagilah dalam hidup aku ni banyak penyebab-penyebab yang aku berjumpa, aku jumpa, aku temui benda tu dan aku buat. Yang dengan itu kau mengampun dosa aku. Kalau kita tak buat apa, kita kata, ya Allah, ampunkan dosa aku. Kita sengah apa pun tak buat. Lepas tu Allah ampun dosa kita. Kita kena duduk depan cermin, ikhwan. Nilai apa kita sampai setinggi itu? Allah nak mengampun kita tanpa sebab. Kita minta kepada mayat, Allahumma ghafir lahu, ya Allah, ampunkanlah dia. Salah satunya, berilah kepada kami, ya Allah, ilhamkanlah kepada kami sebab-sebab yang kami boleh buat. Dengan kami buat benda tu, kau ampun dosa dia. Sedekah jariah untuk dia kah? Kita mengikhlaskan segala perbuatan dia pada kita, kita memaafkan dia. Itu adalah sebab-sebab di mana Allah mengampun si mayat. Bukan dengan kita sembahyang mayat, kita kata Allah maghfir lahu, lepas tu kita balik, kita kata apa kita mau kata pada ini mayat, kita kata dia baik dan kita kemudian bersangka Allah ampun dosa dia. Tidak seperti itu, ikhwan. Kerana nak mencuci dosa tu, nak membersih dosa itu, bukan benda yang senang, benda sukar. Sampai dah kita masuk dalam kubur pun, kita memerlukan sebab lagi untuk Allah ampun dosa kita. Maka kerana itu Nabi sebut, bila mati anak Adam, tak ada sebab apa dah. Kecuali ada 3 sebabnya semua orang boleh buat. Ilmu yang dia kongsi masa dia hidup, harta yang dia sedekahkan, jariahkan, dia wakafkan apa-apa, dan doa anak yang saleh. Quran pula tambah lagi sepatah pada ayat 10 surah Al-Hasyr, Quran kata doa daripada orang Islam yang hidup pada orang Islam yang telah mati diterima Allah. Inilah sebab-sebab di mana Allah boleh mengampun dosa orang mati. Benda baik yang dia buat kita panjangkan, wakaf jariah dia, kita sebut kebaikan dia, kita orang yang hidup memaafkan kesalahan dia, kita tak mau sebut dah keburukan dia. Maka Nabi kata, la tasubul amwat, jangan kamu cerca, kamu maki si mati. Itu adalah asbabul maghfirah, sebab-sebab diampun dosa. Maka sebab-sebab diampun dosa apa lagi? Mulut kita. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kita bersedekah. Kita ikhlas.
kita mengikut sunnah Nabi. Bukan lepas kita minta ampun, kita duduk diam, kaku, kemudian kita menyangka Allah ampun dosa kita. Tidak. Lepas kita minta syurga, kita diam, kaku. Macam kita baru habis Ramadan. Ya Allah, terimalah puasa kami. Apa maksud dia? Ya Allah, kau ilhamkanlah kepada kami sebab-sebab yang boleh kami buat supaya puasa yang telah kami buat itu Hang terima. Apa dia, ikhwan? Ya. Setelah kita puasa Ramadan, apakah yang kita boleh buat supaya Allah Ta'ala terima puasa kita? Nabi Abang awal-awal lagi, imanan wahtisaban. Dengan iman dan mengharap Allah Ta'ala. Mengharap Allah Ta'ala. Maka itulah salah satu bab yang kita nak baca malam ni. Takut dan mengharap Allah. Dan nanti kita akan jumpa nanti, ulama kita kata, di antara sebab Allah Ta'ala terima ibadat kita kerana dalam ibadat kita ni ada dua sifat, iaitu takut dan harap. Yang kita panggil dengan nama al-khawfu war-raja'u. Al-khawfu takut, war-raja'u dan mengharap. Maka kadang-kadang ikhwan, kita tak tahu bagaimana Allah Ta'ala membangunkan hati para wali. Iaitu Allah Ta'ala beri pada para wali Allah Ta'ala ni ilmu yang meyakinkan dia, yang dengan ilmu tu dia terdidik mendapat sifat khauf dan sifat raja. Sehingga dia dapat membawa mereka dengan lembut kelembutannya kepada nikmat-nikmatnya, menuruni kekekalannya dan berpindah dari tempat tinggal yang penuh ujian yang merupakan tempat tinggal musuh-musuhnya. Allah bawa para wali Allah Ta'ala ini, orang beriman tadi, bertakwa, tinggal di mana dunia ni. Dunia ni penuh dengan musuh Allah. Allah bawa dia kepada satu tempat tinggal yang penuh dengan kemuliaan, yakni syurga. Dia memukul wajah orang-orang yang berpaling darinya menuju tempat yang penuh dengan balasan dan kemuliaan, dengan cambuk yang berisi ancaman yang menakutkan. Dia juga menghalangi mereka dari berpaling menuju Allah. Dia juga menghalangi mereka dari berpaling menuju orang yang Allah muliakan. Yang ni Allah buat pada siapa? Allah buat pada orang yang Allah tak suka ke dia. Allah tak bagi dia tu bercampur dengan orang-orang yang Allah sayang. Supaya orang-orang yang Allah sayang ni tak rosak dengan orang ni. Pasal tu orang tu, ikhwan, kalau dia ada kawan banyak, kita kata member dia banyak, tapi satu pun member yang soleh tak ada, dia jangan berbangga. Itu Tuhan telah palingkan dia daripada bersahabat dengan orang yang soleh. Dia juga menghalangi mereka dari berpaling menuju orang yang Allah muliakan. Menghalangi mereka dari tempat mulia tersebut dan mengiringinya menuju kemarahan dan seksanya. Hari demi hari, jalan yang Allah bagi pada dia adalah jalan yang akan mendapat siksaan di hari akhirat. Dia mungkin dalam dunia kerana dia tidak ada ilmu yang betul, dia sangka apa yang dia buat itu menjadi. Dia rasa lega, doa-doa dia terkabul. Tapi kalau dia ada ilmu, dia ada petunjuk, dia kena reti yang Allah duk kabul doa dia ni dalam urusan apa. Selama ni Allah tak pernah ilhamkan kepada mulut dia untuk mendoakan akhirat dia. Dia hanya ada urusan doa makan, minum, sehat. Itu saja. Allah tak pernah ilham kepada dia untuk minta pada Allah akhirat. Minta iman, minta taqwa, minta amal saleh, minta bersih hati. Tak ada. Tak ada. Dan dia menganggap doa yang macam tu pula doa yang enteng. Ini petanda hari demi hari dia akan berjumpa dengan siksa Allah. Ia akan mengiringi ke kelompok. Ia akan mengiring kelompok yang beriman dengan mengguna rantai yang kuat dan kukuh, serta menggunakan senjata kebaikan dan kelembutan menuju syurganya. Orang-orang yang beriman, yang Allah jaga hati dia, Allah jadikan dia ni kukuh di atas muka dunia, kukuh. Dia sabit.
Macam mana ujian datang, macam mana dugaan datang, dia tak rebah. Dia tidak pernah sandak melainkan hanya kepada Allah. Tak pernah berubah, tak pernah goyah. Penulis kata semoga selawat, semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para nabi yang diutus olehnya. Dialah yakni Nabi Muhammad sebaik-baik makhluk yang diciptakan. Juga kepada para keluarga, para sahabat dan keturunannya. Amma ba'du. Ini penulis bagi pada kita sedikit mukadimah kecil di bawah bab ni. Ini bab ke-17 ni berbeza dengan bab-bab lain, sebab bab lain kita tengok penulis tidak membuat apa-apa mukadimah. Tapi bila mai pada bab pengharapan ni, bab al-khauf wa raja' ni, penulis membuat kepada kita sedikit mukadimah yang berbeza dengan yang lain. Baik, penulis kata, sesungguhnya harapan, iaitu ar-raja' dan rasa takut, al-khaufu, merupakan dua sayap yang dengan keduanya orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah terbang menuju setiap tempat yang terpuji. Keduanya juga merupakan dua kenderaan yang dengannya seorang hamba dapat melewati jalan menuju akhirat dengan segala rintangannya. Seorang hamba tidak bisa berjalan mendekati Allah dan tidak bisa menuju kepada syurga dalam keadaan hatinya yang memiliki harapan yang jauh, beban yang berat. Hatinya dipenuhi dengan sifat-sifat yang dibenci dan anggota badannya terikat dengan kemaksiatan, kecuali dengan melakukan pengharapan. Ia tidak akan dilindungi dari siksanya neraka yang pedih dengan keadaan hatinya yang terisi dengan kelembutan syahwat dan sifat ujub, kecuali dengan pedang yang berisi hal yang menakut-nakuti dan kekerasan. Maka dari itu, menjelaskan hakikat takut dan harapan, penjelasan tentang keutamaan keduanya, yakni harap dan takut, penjelasan tentang jalan-jalan yang dapat menggabungkan keduanya, merupakan hal yang harus dilakukan. Allah adalah zat yang memberikan taufik untuk melakukan kebaikan, zat yang memberikan hidayah untuk menuju derajat yang paling tinggi. Ikhwan, ini adalah gambaran yang penulis sampaikan kepada kita tentang bab yang akan dia bincangkan. Kenapa bab ni perlu dibincang? Kerana dalam bab ni ada beberapa perkara yang sangat penting. Cuba tengok risalah yang kita ambil tu. Risalah itu, ini adalah kesimpulan daripada yang kita baca tadi. Yang kita baca setelah perkataan amma ba'du tu. Ini adalah 5 kesimpulan yang kita ambil daripada penulis sebut ni. Ini perlu kita simpan dalam kepala kita dulu, kesimpulan ni. Iaitu kesimpulan awal daripada mukadimah penulis tentang sifat khauf dan raja. Khauf, takut, raja, harap. Pertama, sebelum kita baca bab ni, kita kena tahu apa dia, bagaimana kedudukan sifat khauf dan raja dalam ilmu tazkiyah ini. Pertama, al-khawfu war-raja'u janahani bihima yatirul muqarrabuna ila kulli maqamin mahmud. Terjemahan dia, takut dan harap itu adalah laksana dua sayap
yang dipakai keduanya oleh para muqarrabun, iaitu orang yang mendekatkan diri pada Allah untuk berpindah-pindah kepada setiap makam mahmud, kedudukan yang terpuji. Kita tak akan berubah derajat di sisi Allah kalau tidak diangkat oleh khauf dan raja. Khauf dan raja sama macam mana sabar dan syukur. Tak boleh pisah. Tak boleh pisah. Kedua-dua sifat tu dia kena jalan sekali. Jadi kalau tidak ada sifat khauf, kita tak kenal apa makna khauf, apa makna raja, kita ibarat hilang dua sayap. Maka kita nak terbang macam mana? Kita nak terbang menuju Tuhan macam mana? Kita naik daripada maqam mahmud. Maqam mahmud, maqam terpuji. Macam Allah Ta'ala kata dalam Quran. Apa Allah kata? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayya ba'atha rabbuka maqaman mahmuda. Dengan sembahyang malam tu, mudah-mudahan Tuhan kamu mengangkat kamu kepada makam mahmud, kedudukan yang terpuji. Jadi kalau masa kita duduk sembahyang malam, kita tak ada sifat khauf, kita tak ada sifat raja, maka sembahyang tu tak terangkat. Sembahyang tu tak boleh mengangkat kita apa-apa. Dan kita pun tak terangkat apa-apa. Kita tak jadi orang yang dekat dengan Allah. Ini pentingnya sifat khauf dan raja. Dia adalah dua sayap. Kalau tanpa sayap, burung tak boleh terbang. Maka tanpa raja dan khauf, kita tak boleh sampai pada Allah. Satu. Yang kedua, wa matiyatani bihima yaqta'u min turukil akhirati kullu aqabah qu'udah. Dan dua tunggangan al-khauf wa raja ni, dia dikatakan sebagai dua tunggangan, dua kenderaan, dua tunggangan yang dengan keduanya memotong setiap halangan yang sukar di jalan menuju akhirat, melepasi rintangan menuju Allah. Al-khauf wa raja ni diibaratkan macam mana dua tunggangan, dua kenderaan yang kita pakai. Bila kita pakai dia, perjalanan kita jadi lebih cepat dan kita dapat melepasi banyak rintangan yang kalau kita tak pakai, kita tak ada sifat khauf dan raja, kita akan tewas dengan segala rintangan. Ini keperluan sifat khauf dan raja dalam diri kita. Yang ketiga, fala yaqudu ila qurbir rahmani illa azmatar raja'i. Maka tidaklah membawa kepada kedekatan kepada Ar-Rahman, melainkan berpegang kuat kepada tali pengharapan kepadanya. Kita mesti ada harap yang kuat pada Allah. Tak kalau kita tak akan sampai pada Allah. Kita tak akan taqarrub ila Rahman, dekat dengan Tuhan yang paling penyayang. Kita tak boleh rasa sifat Tuhan yang paling penyayang. Paling penyayang ni adalah Allah. Paling penyayang. Dan kita tak boleh rasa sifat sayang dia kerana kita tak dekat dengan dia. Kenapa kita tak dekat dengan dia? Kerana sifat raja dan khauf tak ada dalam diri kita. Yang keempat, kenapa kita perlu belajar benda ni? Wala yasuddu an nari jahim wala yasuddu an naril jahimi illa siyatut takhwifi. Dan tidak dapat berpaling daripada neraka melainkan dengan berbekal dengan cambuk ketakutan. Yang boleh pukul kita, pukul belakang kita, pukul roh kita lari sejauh-jauhnya daripada neraka ialah sifat khauf, takut pada Allah. Sifat khauf itu diibarat seperti siyata, cambuk, pukulan. Siyak ni kalau siyabul bakar macam ekor lembu. Orang ambil, keringkan, orang buat pukul orang.
Sekali dipukul orang lari, macam dulu orang suka pukul dengan ekor pari. Siapa? Jadi sekali dipukul hati kita dengan sifat takut pada Allah, kita lari jauh daripada neraka Allah. Jadi diperlukan sifat raja untuk mendekatkan kita pada rahmat Allah. Diperlukan sifat khauf supaya kita lari sekencangnya daripada azab Allah. Dan kelima, penghalang utama masuk syurga adalah hati yang busuk, yang dipenuhi dengan sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Ta'ala, serta kelembutan syahwat yang memperdayakan manusia. Yang ni adalah benda paling besar, ikhwan, menghalang kita sampai ke syurga. Apa dia? Sifat mazmumah yang ada dalam hati yang tak dicuci. Yang tak dicuci. Dan apa yang membuat kita terleka? Kerana syahwat itu dia datang dengan kelembutan. Kemahuan-kemahuan dunia ni, dia main dengan lembut, dengan lunak. Dia masuk dalam diri kita dengan lunak. Dia pujuk diri kita dengan lunak. So, kita terpedaya dengan dia. So, ini kesimpulan awal. 1, 2, 3, 4, 5 kita kena buat dulu untuk kita mempelajari apa itu sifat khauf dan apa itu sifat raja. Baik. Kemudian penulis menyatakan kepada kita takut. Baik. Sebelum kita tengok penulis punya huraian takut, kita tengok risalah kita dulu. Apa erti takut? Kita nak bahas tu dulu. Dari sudut bahasa, takut ni maksud dia apa? Al-khawfu, bacaan dia al-khawfu. Dia daripada perkataan khafa. Al-khawfu artinya takut. Maksud takut ni apa dia? Rasa yang datang dalam jantung berupa perasaan takut. Takut adalah satu rasa duduk dalam jantung kita. Duduk dalam jantung sebab jantung tu penuh dengan darah. Dia duduk dalam tu. Dia perasaan duduk di situ. Perkataan ini, perkataan al-khawfu adalah kata lawan daripada perkataan amina. Amina. Kadang-kadang kita belajar bahasa ni, tujuan ni kita nak faham kalimah tu. Kita kena, bila kita nak faham kalimah dia, kita kena tengok kalimah lawan dengan dia. Kalimah lawan dengan dia tu maksud apa? Itu membantu kita faham kalimah tu. Perkataan ini adalah kata lawan. Perkataan ini maksudnya al-khawf itu adalah kata lawan daripada perkataan amina. Amina itu artinya aman. Amina, dia kata awal. Daripada amina jadi iman. Daripada amina jadi amanah. Daripada amina jadi amin. Kita duk baca dalam sembahyang tu. Kata dia amina. Baik. Wasaq bihi warkana ilaihi. Merujuk pada makna wasaq bihi warkana ilaihi, percaya dengannya dan gantung hati padanya. Itu bila disebut amina. Al-itmi'nan wa sukunul qalb. Al-itmi'nan wa sukunul qalbu artinya ketenangan. Itmi'nan, ketenangan. Wa sukunul qalb, dan tenteram jantung. Kita terjemah dengan hati kan. Jantung kita jadi tenteram. Perasaan kita aman. Itu maksud amina. Kalau itu maksud amina, aman, tenteram, maka kata lawan daripada amina itu al-khawf. Al-khawf itu adalah dhaddun, berlawanan makna. Artinya bila sebut khawf, satu keadaan tak aman. Satu perasaan tak tenteram. Satu perasaan yang dia tak tahu nak bergantung di mana. Jantung dia tak duduk dengan elok. Duduk dah, jantung dia berada dalam keadaan tak selesa. Itu makna al-khawf.
Kalau sakinah bermakna tenteram, aman bermakna aman, aman bermakna tamakninah, tenang. Al-khawfu bermakna tak aman. Kalang kabut jadi hati dia. Itu tujuan kita belajar kalimah berlawanan untuk faham makna kalimah yang kita nak pakai. Jadi al-khawfu bermakna rasa takut yang datang daripada jantung kita berupa perasaan. Menurut istilah yang dipakai dalam ilmu penyucian jiwa ni, annal khawfu ibaratun an ta'allumil qalbi wa ihtiraqihi bisababi tawaqqu'i makruhi fil istiqbali. Sesungguhnya sifat khauf itu, annal khaufa, sesungguhnya sifat takut itu, ibaratun, adalah satu ibarat. Semacam pedih hati yang menikam di dalam jantung dan terbakar disebabkan oleh tibanya sesuatu perkara yang sangat dibenci, tidak diingini pada masa depan. Jadi, kalau kita padukan makna bahasa dengan makna istilah ni, kita dapat padu begini. Kalau kalimah amina merujuk kepada makna aman, tenteram, dia bergantung, dia bersandar pada satu benda dengan aman, tenteram, dengan penuh sakinah, dengan tamakninah. Khauf bermakna jantung dia berada dalam keadaan huru-hara, tak aman. Kenapa tak aman? Kerana dia memikirkan sebab yang akan terjadi di masa depan. Dia fikir ke arah yang dia tak suka. Apa nak jadi masa depan ni? Nak jadi apa ni? Apa nak jadi di masa depan, kita fikir, dia main rasa tak seronok hati. Hati tak tenteram, hati bimbang. Takut-takut benda yang nak jadi ni tak elok. Maka itu dikatakan khauf. Dan dia sampai pada peringkat ikhwan, sifat ni dia boleh masuk ke dalam lagi, kita boleh rasa hati kita macam terbakar. Kita boleh rasa jantung kita ni macam panas. Macam dia guna perkataan wahtiraqih. Kita boleh rasa hati kita ni macam terbakar. Macam rasa panas. Pedih hati kita. Bila kita terlampau fikir mendalam sampai dia jadi takut, sampai dia boleh bagi tekanan kepada tubuh badan yang lain, air mata boleh turun, kita boleh pitam, kita boleh pengsan. Maka sifat khauf ni ada dia punya tingkatan-tingkatan dia. Maka secara bahasa kita dapat faham kata, pertama, khauf ni ada dua jenis. Satu, apa sahaja yang kita fikir untuk masa depan. Dan kita takut masa depan tu jadi benda kita tak suka. Itu nama dia khauf. Tak kira lah kita fikir itu pasal benda baik ke, pasal benda tak baik ke. Itu nama dia khauf. Yang kedua, khauf ini, pada bahagian kedua ni ialah bahagian yang dimaksudkan oleh para ahli tazkiyah. Iaitu ketakutan seorang hamba memikirkan nasibnya di hadapan Allah pada hari akhirat. Hari akhirat ini dipanggil hari mustaqbal, hari depan. Dia duduk fikir, apa dia nak jadi? Ada beberapa tempat dalam Al-Quran, kita tengok Allah Ta'ala guna perkataan wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Allah kata wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Maka Allah kata janganlah mereka takut dan janganlah mereka sedih. So, orang beriman ini ada masa dia akan takut sebab dia fikir akhirat, dia fikir dia nak mati. Dalam kubur apa nak jadi dengan dia? Malaikat maut nak ambil nyawa dia macam mana? Nak timbang amal dia macam mana? Dia khauf. Maka Allah kata jangan khauf, jangan takut. Kalau kamu beriman, kamu amal saleh, kamu jujur, kamu benar dengan aku, kamu jangan takut. Aku jaga kamu.
Maka sifat khauf itu lebih merujuk kepada memikirkan masa depan apa nak jadi. Alhamdulillah ikhwan, kita dapat faham makna al-khauf daripada sudut bahasa dan sudut istilah. Baik. Sekarang kita masuk apa penulis nak kata pada kita. Penulis kata, tadi kita dah tengok dia punya apa? Dia punya apa kita kata? Dia punya takrif. Takrif takut kan? Baik. Sekarang kita tengok. Penulis kata takut. Takut adalah cambuk. Cambuk. Cambuk ni kita merujuk pada apa? Tempat pukul ya. Tempat pukul. Macam cemeti, cambuk. Yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengiring hamba-hambanya menuju ilmu dan amal. Agar mereka mendapat kedekatan diri, agar mereka mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan keduanya. Penulis kata Allah menggunakan sifat, Allah menggunakan al-khauf dan ar-raja' ni. Tapi di sini dia lebih nak fokus kepada takut. Allah menggunakan sifat takut ini, al-khauf, untuk menghalau hamba dia. Dengan sifat takut itu, dia halau hamba dia. Dia guna sebagai sebagai senjata. Allah pukul jantung hamba dia. Supaya hamba tu ada ilmu, beramal, supaya hamba tu dapat dekat diri dengan Allah. Takut adalah ungkapan yang memiliki, takut adalah ungkapan yang mewakili pedihnya hati dan terbakarnya hati. Dia istilahkan macam tu. Bila kata khauf, dia merujuk kepada makna pedih hati, terbakar hati. Hati kita tu duduk tak tenteram, macam terbakar, macam dia dibakar. Panas, tak tenteram. Selagi dia tak boleh tengok dengan mata, dia tak dengar dengan telinga, nasib dia, kedudukan dia, dia tak tenteram. Lepas itu dia macam dibakar. Apa jadi? Kenapa? Ia disebabkan oleh sesuatu yang dibenci akan menimpanya. Ketakutan adalah hal yang mencegah anggota badan dari perbuatan maksiat dan mengikatnya dengan ketaatan. Ketakutan yang sedikit dapat menyuruh seseorang menuju kelalaian dan perbuatan dosa. Sedangkan ketakutan yang berlebihan dapat menyeru kepada keputusasaan. Ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala terkadang dapat muncul akibat dari mengenal Allah dan mengenal sifat-sifatnya dan meyakini bahawasanya Allah menghancurkan alam beserta isinya. Maka ia dapat mencegah kehancurannya. Maka ia tidak akan peduli dengan kehancuran tersebut dan tidak ada yang dapat mencegah kehancurannya. Rasa takut kepada Allah terkadang juga dapat muncul kerana banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh seorang hamba ketika ia melakukan maksiat. Dan terkadang ketakutan juga dapat muncul melalui keduanya. Ketakutan juga dapat muncul melalui pengetahuan seseorang terhadap aib yang ada dalam dirinya. Pengetahuan tentang keluhuran Allah Ta'ala dan pengetahuan tentang ketidakperlunya ia terhadap makhluknya. Allah adalah zat yang tidak ditanya tentang apa yang dilakukannya. Justru pada makhluklah yang akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Orang yang paling takut pada Rabb-Nya adalah orang yang paling mengenal terhadap diri dan Rabb-Nya. Oleh kerana itu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi inni la a'lamuhum billahi wa ashadduhum lahu khasyatan." Demi Allah, sesungguhnya aku. Terima kasih beli, jazakallah khairan. Saya betul-betul beli hantar ayat. Sahabat sana tak nampak beli hantar. Rasulullah bersabda, ini adalah hadis Bukhari dan Muslim dan Imam Ahmad. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah, dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan haiwan ternak, ada yang bermacam-macam warna dan jenis. Di antara hamba-hamba Allah, yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ini pada pengenalan awal, ta'aruf awal, penulis nak cerita pada kita apa makna khauf. Dan di sini penulis juga menjelaskan kepada kita secara ringkas, secara awal, sebab-sebab khauf itu boleh datang pada kita, iaitu ilmu. Maka pada hadis Bukhari Muslim, Nabi kata, fa wallahi, Nabi kata, demi Allah, inni la a'lamuhum billah, akulah orang yang paling ada ilmu tentang Allah, dan akulah orang yang paling takut Allah. Jadi yang boleh timbulkan sifat khauf itu adalah ilmu. Lepas tu Allah Ta'ala sebut surah Fatir, surah ke-35 ayat 28. Allah kata, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah kata sesungguhnya di kalangan hamba Allah ni, yang takut pada Allah, yang ada sifat yakhsha. Penggunaannya di sini ada perkataan innama. Yakhsha. Sesungguhnya Allah kata tak ada dah orang yang boleh takut pada Allah, malaikat ni sahaja. Allah telah kepung makna ayat tu. Jangan bawa pada makna lain dah. Sesungguhnya Allah Ta'ala kata yang ada sifat yakhshallah, takut Allah, hanyalah di kalangan hambanya, min ibadihi, di kalangan hamba Allah, al-ulama'u, ialah orang-orang yang ada ilmu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, cukuplah ketakutan kepada Allah itu sebagai ilmu, dan cukuplah ketertipuan sehingga tidak takut pada Allah itu sebagai kebodohan. Ibnu Mas'ud pula kata apa? Dia kata, yang dimaksudkan dengan al-ulama ialah ilmu. Ilmu di situ bila dia dapat ilmu, dia takut pada Allah. Bila dia dapat ilmu, dia tak takut pada Allah, maka dia bukan orang yang berilmu. Dia adalah orang yang terfitnah dengan kebodohan. Jadi ikhwan, pada pengenalan awal ini kita dapat lihat penulis nak beritahu pada kita sifat-sifat takut itu lahir daripada mana. Dia punya benih dia ilmu. Dan kalau kita tanya ilmu apa yang boleh membawa kita takut? Takut ni ada dua jenis. Satu takut tabi'i. Takut tabi'i ni kita tak payah nak belajar. Dia sendiri. Macam kita tengok ular kita takut. Itu takut tabi'i. Kita tengok rimau kita lari. Kita tak ada lesen, kita tengok JPJ kita tukar jalan lain. Itu takut.
kita ada hutang, kita jumpa orang yang kita hutang, kita lencong kot lain. Itu takut biasa. Tapi takut yang nak dibahas di sini adalah takut yang disebut pada surah Fatir ayat 28 ni adalah takut yang perlu dibina. Dia secara ikhtiari. Kita kena bina dia, kita kena didik dia, kena asuh dia mai. Iaitu takut kepada Allah. Dan puncak pertama kita takut pada Allah, ilmu. Dan setelah kita ada ilmu, bagaimana kita nak takut pada Allah? Yang inilah penulis akan cerita pada kita ke belakang ni. Dia akan bawa pada kita ayat Quran, dia akan bawa kepada kita hadis Nabi, bagaimana nak merangsang kita, membawa kita supaya kita boleh wujud perasaan takut pada Allah. Lepas tu baru dia akan bincang perasaan harap pada Allah pula. Jadi pada malam ni kita ambil pelajaran ni dulu ikhwan. Yang pertama kita ambil hak 5 poin tadi. Kenapa diperlukan sifat raja, al-khawf wal raja, takut dan harap. Kenapa? Ada 5 sebab tadi. Yang kedua kita belajar apa makna takut dulu. Raja, harap tak masuk lagi. Takut sahaja. Lepas tu penulis sebut pada kita beberapa sebab-sebab kemunculan takut daripada dosa dan sebagainya. Tetapi benih pertama takut tu boleh datang kerana ilmu. Kerana ilmu itulah bagi tahu apa itu dosa, apa itu dia dosa, apa itu nilai pahala, apa itu syurga, neraka, azab Allah. Dan kita akan tengok, penulis akan cerita pada kita derajat takut. Macam mana ada orang takut macam satu orang terkenal di zaman Imam Malik dulu, ada satu orang yang terkenal, nama dia Muhammad bin Al-Munkadir. Imam Malik pun hormat dengan dia, respect dengan dia. Muhammad bin Al-Munkadir. Warak dia ni ikhwan sampai salaf. Dia berjumpa dengan sahabat Nabi. Dia jumpa dengan Aisyah dan sahabat-sahabat lain dia jumpa. Dia dapat ilmu daripada sahabat Nabi ni sampai pada tahap dia dididik, dia nak berjalan dalam hidup dia, dia nak jalan dia sama macam sahabat Nabi. Dia dapat sehingga kan Muhammad bin Al-Munkadir ni dikatakan sebagai tokoh penyucian jiwa. Kalau kita nak belajar penyucian jiwa, tazkiyah, kita kena belajar daripada Muhammad bin Al-Munkadir. Dia baca Quran, satu ayat, 2 ayat dia baca, masuk dalam jantung dia, dia rebahlah sembahyang dia. Macam mana rasa tu membakar jantung dia. Itu nama derajat ketakutan. Yang ni penulis akan bincang pada kita, bahawa ketakutan itu ada derajat dia. InsyaAllah ikhwan, kita meminta Allah Ta'ala bagi ruang pada kita. Kita akan sambung lagi. Saya ingat ini sajalah untuk malam ni. Kita tak ada soalan apa nak? Alhamdulillah. InsyaAllah kita jumpa pada minggu depan insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam.